Jadi bila Allah ciptakan neraka dan Allah bagi ancaman kepada manusia, wahai manusia, berwaspada, jangan kamu buat ini dan buat itu, jangan kamu sampai terjerumus ke dalam api neraka. Itu adalah tanda kasih sayang Allah SWT. Bukan sebab Allah Ta'ala ciptakan neraka sebab Allah nak masukkan manusia ke dalam neraka. Sebab Allah nak campakkan manusia ke dalam neraka. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka ciptaan neraka itu masih dalam skop cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusia jangan berputus asa daripada Allah. Biar ku jatuh berjuta kali, takkan ku rapuh dari mencari jalan pulangku padamu ilahi. Ku teruskan langkah kepadamu Tuhan. Saya macam kadang-kadang macam kemungkinan seorang hamba itu hidupnya dah terjemus dengan dosa. Kebanyakan naluri ataupun fikiran pertama adalah macam adakah Allah nak terima aku. Mereka sudah letak mentaliti di mana macam mereka dihukum, macam okey, tempat aku ke api neraka. Di mana tadi Ustaz kasih perspektif, memang bukan tujuan kita untuk menetapkan, tapi itu tujuan Allah. Tujuan kita adalah untuk berusaha dan buat sebaik mungkin. Macam mana kita nak keluarkan cara pemikiran hukuman sama ada atas diri kita ataupun orang, dan letakkan dalam segi aku punya kerja adalah untuk usaha. Baik. Antara salah satu maksud daripada bersangka buruk kepada Allah SWT adalah apabila dia merasakan dia dah tak ada peluang untuk kembali kepada Allah SWT. Dia rasa dosa dia dah terlalu besar sampai Allah mungkin tak dapat nak ampunkan dosa dia. Ataupun dia dah melakukan mistik yang begitu dahsyat sehingga dia dah tak ada peluang untuk nak make up balik, ataupun dia rasa dia tak ada peluang untuk nak betulkan balik keadaan apa yang dia terlanjur dalam kehidupan dia. Dia rasa pintu dah tertutup kepada dia. Ulama mengatakan perasaan yang tersebut sebenarnya suatu ujian daripada Allah SWT, kerana seorang hamba Allah, seorang mukmin, sepatutnya dia mengetahui bahawa kasih sayang Allah, pengampunan Allah adalah lebih besar daripada dosa dia. Ada sesuatu yang salah dalam pemikiran manusia bila dia rasa dosa dia lebih besar daripada cinta Allah, bila dia rasa dosa dia lebih besar daripada keampunan Allah, bila dia rasa dia punya kesalahan ni lebih besar daripada maghfirah Allah Subhanahu Taala. Ya, manusia kena sentiasa berwaspada, kena sentiasa berusaha untuk dia cuba tinggalkan dosa, tinggalkan lagi dosa maksiat, sampai kalau dia tersungkur pun dia bertaubat lagi pada Allah. Di sinilah pentingnya fokus untuk hati yang jujur dengan Allah. Orang yang benar-benar ingin kembali kepada Allah, jangan bersangka buruk kepada Allah. Maksud bersangka buruk, salah satu daripada sangka buruk yang saya nak sebutkan tadi, bila dia rasa dosa dia lebih besar daripada keampunan Allah. Ini sudah termasuk daripada sangka buruk kepada Allah SWT. Jadi dia perlu betulkan mentaliti tersebut. Pertama sekali dia kena tahu Allah ciptakan penciptaan ini dengan penuh cinta, dan Allah cinta kita dan kecintaan Allah adalah lebih besar daripada kesalahan kita. Maghfirah, keampunan Allah, penerimaan taubat daripada Allah lebih besar daripada dosa dan maksiat kita. Sebab tu dalam hadis qudsi Allah SWT kata, wahai hamba-Ku, kalau kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar gunung. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah kata, kalau kamu datang dengan dosa yang lebih besar daripada gunung, besar sampai menutupi seluruh langit ini, seluruh langit dan seluruh cakrawala bumi ini semuanya menjadi gelap sebab dosa kamu. Tapi kalau hati kamu benar-benar jujur kembali kepadaku dengan hati yang mentauhidkanku dan hati yang betul-betul bersih, ingin bertaubat kepadaku, aku boleh ampunkan seluruh dosa-dosamu dan aku tak peduli. Wala ubali. Aku tak peduli berapa besar pun dosa kamu. Sebab apa? Sebab maghfirah Allah lebih besar lagi. Tapi ujian yang sedang melanda kita, sejauh mana kita jangan bersangka buruk kepada Allah, dan Allah sedang uji perasaan kita sejauh mana kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Taala. Allah sedang uji perasaan kita sejauh mana kita
tidak berputus asa daripada Allah. Allah sedang uji emosi kita sejauh mana kita jangan berpatah harap kepada Allah SWT. Kadang-kadang dalam keadaan kita nak berubah, ada orang datang keji, ada orang datang kecam, ada orang datang hentam. Kita datang cuba nak pergi tempat yang baik, dalam majlis yang baik, dalam masjid, tiba-tiba ada orang datang, mungkin dia pandang serong kepada kita dan sebagainya. Itu sebenarnya ujian. Ujian untuk kembali kepada Allah SWT. Kadang-kadang dia bukan lancar, baik dan smooth begitu. Tetapi boleh jadi Allah Ta'ala nak uji sejauh mana kejujuran kita nak betul-betul kembali kepada Allah. Betul-betul kita nak bersangka baik kepada Allah. Jadi kalau kita rasa, kalau kita baru nak pergi majlis, pergi masjid, nampak orang ni pandang serong, aku ni dah memang bukan orang baik lah. Aku ni memang dah tak ada harapan nak kembali kepada Allah. Aku bukan orang yang patut nak kena berubah. Adalah aku terus buat maksiat lebih baik. Bermakna dia sangka buruk kepada Allah SWT. Seolah-olah Allah tak berkuasa untuk nak ubah hati dia. Di sinilah kita perlu faham bahawa Allah is the turner of the heart. Allah is the turner of the state. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ada doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kau tetapkan hatiku di atas agamamu, ya Allah. Doa ini kita buat dengan sangka baik kepada Allah SWT. Sebab Allah boleh bolak-balikkan hati, maka kita bersangka baik pada Allah, ya Allah, kau tetapkan hatiku. Tapi kalau kita bersangka buruk kepada Allah, dah memang Allah Ta'ala dah nak biarkan hati aku kotor, cemar dan bersarang dengan pelbagai macam penyakit. Allah tak pedulikan aku, Allah tak sayang aku. Dia sangka buruk pada Allah SWT. Kenapa dia tak sangka baik daripada awal? Bahawa Allah sayang dia, Allah kasih dia. Sebab tu Allah sedang uji dia. Jadi setiap ujian yang datang, bab kata tadi Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, itu semua tanda kasih sayang Allah. Kalau kita dapat betulkan mentaliti kita, setiap ujian yang datang kepada kita, yang seolah-olah ujian ni macam seolah-olah bala daripada Allah. Tapi kalau kita anggap bala, itu dah sangka buruk pada Allah SWT. Kalau kita anggap semata-mata ini bala, sebab boleh jadi ianya adalah peringatan daripada Allah. Ujian tersebut bukan musibah bala secara keseluruhannya. Sebab ujian yang Allah bagi kepada kita untuk dekatkan kita pada Allah SWT. Pemberian. Kalau sedemikian, ada tak maksudnya balance antara berfikir buruk mengenai Allah dan berfikir husnuzan kepada Allah? Maksudnya yang mungkin ada orang macam Ustaz cakap, seorang ini datang majlis, habis orang ni pandang serong kepada orang tersebut dan sebagainya. Jadi kadang-kadang pula ada pula orang yang dia beramal ibadah, tapi dia punya husnuzannya kepada Allah sampai mereka terbuat dosa banyak kali pun mereka tak mengambil berat mengenainya. Mungkin yang ada pula contohnya malam itu pergi parti, lepas tu subuh pergi solat dan sebagainya, lepas tu dia tak ambil indah tentang mengenai dosa-dosa yang dia terbuatkan. Mereka sentiasa cakap, oh Allah Maha Pengampun, kerana husnuzannya kepada Allah, tapi sampai tak dosa-dosa itu tak mendatangkan keberatan. Macam yang satu tu, individu dosanya merasa sangat berat sampai hampir ada Allah terima tak macam berat untuknya nak gerak. Tu mungkin ada prasangka buruk terhadap Allah, tu isunya. Pasal satu pula banyak dosa, tapi dia ambil dosa-dosa seperti benda yang remeh-temeh, kerana husnuzannya terhadap Allah SWT, Allah tak ada apa-apa. Jadi jalan tengah dan balance kepadanya adalah apa yang disebutkan sebagai takut dan harap. Dalam jiwa manusia, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah untuk disiplinkan kalbu kita dan sekaligus dia meluruskan emosi kita, dia pada balance dia. Dan balance dia adalah kita ada takut dan harap. Baik, saya nak huraikan apa yang dimaksudkan dengan takut dan harap. Dengan erti kata yang lain, manusia jangan take for granted dengan Allah. Jangan merasa aman daripada azab Allah SWT. Rasulullah kata antara dosa hati yang besar adalah dia merasa aman daripada azab Allah dan dia berputus asa daripada Allah SWT. Jadi penawar kepada merasa aman daripada azab Allah. Jadi kita bincang dulu merasa aman daripada azab Allah. Merasa aman daripada azab Allah, penawar dia adalah rasa takut pada Allah SWT.
Tetapi saya nak huraikan dengan lebih terperinci berkenaan dengan hal ini, iaitu manusia jangan take for granted dengan Allah. Jangan dia salah faham. Oh okey, Allah Ta'ala sayang saya, Allah Ta'ala Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, rahmatnya begitu luas sekali, keampunannya begitu besar sekali, therefore saya boleh buat apa saja maksiat, saya boleh buat apa saja dosa yang saya mahukan, sebab Allah kasih saya. Nanti hujung bulan ni saya minta ampun lah pada Allah. Ataupun hujung tahun ke saya pergi umrah, kan, book tiket, join package depan Kaabah, saya minta taubat pada Allah. Masuk nusuk, join masuk raudah, minta ampun pada Allah SWT berkat Nabi SAW. Jadi dia mempunyai pemahaman yang silap di situ. Ya. Maksudnya dia hatinya belum jujur dengan Allah SWT. Dia sedang diuji. Kejujuran hatinya sedang diuji oleh Allah SWT. Dan kita perlu faham, semua ujian ini adalah ujian percintaan. Allah Maha Cemburu, Allah Maha Cinta. Allah nak tengok sejauh mana hati tadi betul-betul tumpah kecintaannya kepada Allah. Sebab ini ujian ini ujian percintaan. Kalau kita ada kekasih, kan, kalau kita ada isteri, kan, isteri kita sayang kat kita, kadang-kadang dia bagi kita soalan, test, yang dia nak tengok kita betul-betul sayang dia ke tak. Padahal itu soalan perangkap. Jadi kita nak kena faham, ini soalan macam mana nak jawab soalan ni. Kalau salah jawab kan, ada yang cemburu dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita, cinta kita, dan kecemburuan Allah Taala tadi bukan macam kecemburuan seperti perempuan, akan tetapi kita dapat faham apa yang dialami oleh manusia ni untuk nak menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, nak ceritakan tentang sifat yang ada pada Allah. Dia hint, walaupun tak sama, tapi kita faham kecemburuan ini tanda cinta. Kecemburuan bukan bermakna tanda benci. Jadi kita dapat faham melalui a slight similarity. Bila kita tengok perempuan cemburu, ada orang cemburu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Maha Cemburu. Kecemburuan Allah kepada hamba-hambanya, tidak ada sesiapa makhluk yang cemburu kepada makhluk yang lain seperti mana Allah Maha Cemburu kepada makhluknya. Dan kecemburuan inilah kita perlu faham dalam maksud percintaan. Jadi kita jangan take for granted, jangan jadikan keluasan rahmat Allah sebagai lesen untuk kita ambil sebagai alasan untuk terus bermaksiat kepada Allah SWT. Tak apa, Allah Maha Pengasih. Kita joli katak dulu, kita joli habis-habis, kita maksimumkan, kita enjoyment, joli katak dunia ni, nanti kita bertaubat pada Allah. Yang penting Allah sayang kita. Yang penting kita orang Islam dah cukup. Yang penting masuk syurga dah. Yang penting kita orang beriman. Ini take for granted. Orang yang take for granted ni, dia kena ada rasa takut pada Allah SWT. Takut sebab apa? Sebab kalau dia take for granted, macam mana waktu dia tengah buat maksiat tadi, Allah tarik nyawa dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, betul Allah Maha Pengampun, tetapi Allah mengampuni kepada siapa yang dia kehendaki. Yaghfiru liman yasha. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah Maha Pengampun, Allah mengampuni kepada siapa yang dia kehendaki. Maksudnya kalau Allah tak kehendaki untuk ampunkan seseorang tak dapat keampunan. Jadi seseorang tu dia nak kena, jangan take for granted. Dia ada kena rasa takut, bagaimana kalau saya tak dapat ampunan daripada Allah. Dan jangan kita sewenang-wenangnya nak terus melanggar perintah Allah SWT. Yang berikutnya, jangan take for granted. Sebab apa? Bagaimana kalau saya terus melanggar perintah Allah SWT, belum sempat saya bertaubat, nyawa saya dah sampai ajalnya. Sebab saya kata tadi, saya nak buat maksiat, tapi hujung tahun baru saya nak bertaubat. Tapi bagaimana tak sempat bertaubat? Itulah pasal kadang-kadang kita macam terlampau enjoyment dengan kehidupan, kita rasa macam ajal itu jauh sangat dari kita. Ya, betul. Itu semua ujian daripada Allah SWT. Allah nak uji hati kita, ujian percintaan. Dan jangan kita take for granted dengan Allah SWT. Jangan kita merasa aman daripada azab Allah SWT. Itu adab hati kita dengan Allah. Dan pada sisi yang lain, jangan berputus asa daripada Allah. Ini untuk orang yang berada dalam keadaan yang maksiat, dan dia rasa dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
dia rasa diri dia dah banyak dosa. Tapi dalam masa yang sama dia kan ada harap pada Allah. Takut pun dia kan ada harap pada Allah, sehingga dia jangan berputus asa daripada Allah. Itu yang kata jangan berpatah harap. Maksudnya jangan berputus asa. Okey, ya kita ada dosa, kita ada maksiat, tetapi kita cuba untuk benci maksiat tersebut sampai kita sedaya upaya untuk tinggalkan maksiat tersebut. Kalau kita tersungkur lagi, bertaubat lagi pada Allah. Kemudian kalau tersungkur lagi pada dosa, bertaubat lagi. Sampai bila? Sampai Abang Jamil sampai bila-bila? Sampai hembusan nafas yang terakhir. Kita selagi nyawa di kandung badan, kita tak izinkan diri kita untuk sangka buruk pada Allah. Kita tak izinkan untuk menyelinap dan jiwa kita rasa putus asa pada Allah Subhanahu Taala. Selagi nyawa di kandung badan, kalau selagi saya betul-betul belum dapat benci maksiat sehingga saya dapat tinggalkan dia secara total, saya akan terus benci maksiat tersebut dan terus saya sedaya upaya untuk tinggalkan. Dan kalau saya tersungkur dalam maksiat tersebut, saya akan cepat-cepat terus meminta taubat pada Allah SWT dan cuba untuk tinggalkan perkara tersebut. Dan kalau saya terbuat lagi, maka saya akan cepat-cepat lagi bertaubat pada Allah SWT sampai bila-bila, sampai dia betul-betul benci kepada maksiat tersebut. Kalau dia tak sempat benci, dia dah mati dulu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia. Tetapi di sinilah Allah nak tengok kejujuran niat seseorang. Sejauh mana hati kamu tak berputus asa daripada Allah dan kamu tak merasa aman daripada azab Allah SWT. Takut dan harap. Ini ujian percintaan yang Allah sedang kurniakan kepada kita. InsyaAllah. Mungkin saya tutup episod ini dengan khulasah di mana Ustaz mengatakan bahawa Allah menciptakan alam semesta, diri kita semua disebabkan cintanya Allah kepada kita. Sedangkan api neraka itu sendiri dicipta bukan atas azab, tapi terhadap cinta kepada hamba-hambanya, agar tidak ada hambanya menzalimi satu sama yang lain. Betul. Ataupun untuk ada sifat aman kat muka bumi ini. Kemudian mungkin ada beberapa pihak mungkin mereka rasa jauh daripada Allah disebabkan dosa-dosanya. Di sini adalah peringatan kepada semua adalah jangan berputus asa dengan rahmat Allah dan jangan berburuk sangka kepada Allah SWT. Dan pada individu pula yang mungkin terjerumus dengan banyak dosa tapi tak merasa sikap salah ataupun rasa mengambil ringan dengan dosa-dosa tersebut, ini adalah peringatan bahawa kita harus ingat mengenai azab Allah SWT, agar kita rasa takut kepada Allah SWT dan tak take Allah for granted. Maksudnya kita kena appreciate cinta Allah kepada kita. Dan Allah boleh jadi memang Allah Maha Pengampun, tapi sekiranya kita mengambil ringan tentang pengampunan Allah SWT, boleh jadi Allah tak mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi saya tutupkan episod ini dengan sebagaimana Ustaz mengatakan, kita kena ada khauf, iaitu sifat rasa takut kepada Allah, dan juga raja, iaitu merasa pengharapan menghadap rahmat Allah SWT. Jadi itu sahaja dari episod sini. Kita bertemu lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, kalau kamu tak boleh nangis, buat-buat menangis, berlakon-lakon nangis. Sebab menangis ini adalah tanda bahasa kita, bahasa universal. Bahasa universal. Seorang anak kecil pun kalau dia tak boleh pandai bercakap pun, kalau dia perlukan sesuatu, dia nangis je. Dia nangis, itu bahasa kepada mak dia. Mak dia cinta dia. Dia tahu bahasa yang dia boleh sampaikan kepada orang yang cinta dia untuk dapatkan sesuatu daripada orang yang cinta dia, menangis.